Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdul Rauf bin Hamdan, guru matematik MRSM Mukah. Hari ini saya akan membentangkan satu inovasi yang telah saya laksanakan bersama pelajar-pelajar saya, iaitu modul 40 Minggu Algebra. Modul latih tubi 40 Minggu Algebra merupakan sebuah inovasi bagi meningkatkan penguasaan konsep algebra dalam kalangan pelajar tingkatan 2. Modul ini direka berdasarkan kalender persekolahan yang mengandungi 42 minggu. Nama 40 Minggu Algebra ini diilhamkan oleh kitab 40 Hadis Imam Nawawi, dan setiap minggu di dalam latih tubi 40 Minggu Algebra ini mengandungi sekitar 20 soalan latih tubi. Tujuan utama pelaksanaan modul 40 Minggu Algebra ini adalah untuk yang pertama, menangani masalah kelemahan penguasaan algebra dalam kalangan pelajar tingkatan 2. Yang kedua, menyediakan latihan yang konsisten dan tidak membebankan pelajar. Yang ketiga, meningkatkan minat dan motivasi pelajar terhadap subjek matematik. Pelaksanaan ini telah disokong dengan sesi klinik misbah matematik pada setiap minggu serta mekanisme pemantauan dan bimbingan berkala oleh guru bagi memastikan pelajar mendapat intervensi tepat pada masanya. Pelaksanaan modul ini telah melalui 5 fasa utama. Yang pertama adalah reka bentuk modul. Pemilihan topik telah mengikut sukatan pelajaran KSSM dan pembahagian mingguan. Yang kedua, pengedaran dan pelaksanaan. Setiap pelajar menerima lembaran kerja, kemudian menyelesaikan 20 soalan yang ada pada setiap muka surat pada setiap minggu. Yang ketiga, klinik misbah matematik, iaitu satu sesi tambahan setiap minggu bagi membincangkan soalan bersama guru. Yang keempat, pemantauan dan intervensi, iaitu analisis keputusan latihan, identifikasi pelajar yang memerlukan bantuan khusus daripada guru. Yang kelima, penilaian keberkesanan, iaitu ujian pra-latihan dan pasca latihan yang dijalankan baik untuk mengukur peningkatan pelajar. Daripada analisis data, kita mengetahui beberapa perkara, iaitu prestasi pelajar telah menunjukkan peningkatan, iaitu markah pelajar secara purata telah naik selepas membuat latihan 40 Minggu Algebra. Yang kedua, minat pelajar bertambah. Sebanyak 85.8% pelajar melaporkan minat subjek algebra telah meningkat. Yang ketiga, asas kukuh, iaitu latihan konsisten telah memberi kefahaman konsep yang lebih mendalam kepada para pelajar. Graf pembandingan pra-latihan dan pasca latihan secara carta pie daripada maklum balas pelajar telah mengesahkan kesinambungan peningkatan ini. Kesimpulannya, modul 40 latih tubi Minggu Algebra ini telah membantu pelajar memahami dan menguasai konsep algebra dengan lebih baik.
Di samping itu, pendekatan sistematik dan tidak membebankan telah meningkatkan keyakinan serta minat belajar di dalam subjek matematik. Tamat pula sesi bimbingan mingguan dan pemantauan berterusan telah memastikan komitmen belajar dan intervensi tepat pada masanya. Sekian, terima kasih daripada saya, Abdul Rauf bin Hamdan.